Rumah Agam yang Berhantu. Kisah The Brown Lady di Rayham Hall adalah salah satu kisah hantu yang paling terkenal yang berlaku di England suatu ketika dahulu. Gangguan paranormal ni berlaku di sebuah tempat yang bernama Rayham Hall, Norfolk. Hantu ini dikenali sebagai roh kepada Lady Dorothy Walpole, iaitu adik kepada Robert Walpole. So basically Robert Walpole ni dia adalah Perdana Menteri pertama Britain. Dorothy Walpole ni berkahwin pada tahun 1686. Dia kahwin dengan Charles Townshend, iaitu Viscount Townshend yang kedua. Menurut legenda, orang bagi tahu yang Charles Townshend ni dia mempunyai sifat cemburu yang sangat kuat. So pada satu hari, Charles Townshend ni dapat tahu yang isterinya Dorothy Walpole pernah jatuh cinta dengan lelaki lain sebelum perkahwinan mereka. So disebabkan perasaan cemburu yang sangat tinggi, Charles Townshend ni mula mengurung Dorothy di dalam sebuah bilik yang sangat terpencil di Rayham Hall. Dorothy dikurung di dalam bilik tersebut sehinggalah hari kematiannya yang berlaku pada tahun 1726. Selepas kematian Dorothy, roh Dorothy mula menghantui rumah agam tersebut. So hantu Dorothy ni digelar sebagai The Brown Lady hanya sebab ada saksi yang melihat roh Dorothy berkeliaran di rumah agam tersebut memakai gaun yang berwarna coklat. Kemunculannya yang paling terkenal berlaku pada tahun 1936 apabila seorang jurugambar daripada Country Life mula mengambil gambar di Rayham Hall tersebut. Semasa jurugambar ini sedang mengambil gambar di Rayham Hall, secara tak sengaja jurugambar ni tertangkap satu gambar di mana ada satu kelibat ni yang menyerupai seorang perempuan yang memakai gaun yang berwarna coklat sedang turun daripada tangga besar dengan cahaya yang penuh misteri. Salah satu penampakan yang terkenal berlaku di abad ke-19 di mana Raja George keempat merupakan putera pemangku raja yang bermalam di Rayham Hall. So apa yang diberitahu oleh raja tersebut adalah apabila dia ternampak The Brown Lady ini berdiri di hujung katilnya. Disebabkan benda itu, raja ini terkejut. Lepas tu dia lari terus keluar daripada rumah agam tu dan dia berjanji dia tidak akan jejakkan kakinya lagi ke rumah agam tersebut. So kisah The Brown Lady ni adalah satu kisah yang sangat sadis atas kerana nasibnya yang sangat tragis dan apa yang telah berlaku kepada dirinya pada suatu ketika dahulu. So guys, kalau korang berminat lagi nak dengar cerita-cerita jenayah yang mengerikan ataupun cerita paranormal yang menyeramkan, korang boleh komen, like, share dan follow saya dekat page ni, okay? Shh.